Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bertemu lagi Sofyan Rasmi Channel. So semalam Liverpool menang keempat straight, fourth consecutive win. Tahniah Liverpool. Tapi ada yang lagi best, Villa 11 straight 11th consecutive win in a row. Villa, tak silap aku dalam 111 tahun sejarah Villa itu adalah yang paling terbaik lah. Kalah Chelsea kalau Chelsea menang, potong Liverpool top 4 macam tu lah. Tapi semalam kalah Chelsea. Tapi tak apalah, kita saya puasa di Liverpool Tapi sebelum tu kita dengar dulu tazkirah sikit. Solat dekat masjid. Kalau tengok dekat masjid, ramai orang tak pergi sebab dia orang ni, sebab kita sebenarnya kita ada choice sebenarnya. Contoh solat kat rumah ke dekat masjid, tu choice tu. Bukan kita kena paksa, tak ke choice. Kau ada choice, tak ada orang paksa kau, tak ada. Nak pakai tudung ke seksi, choice. Bukannya kita kena paksa, tak ada. Kalau kau pakai tudung, siap aku tembak, contohlah kan. Tak ada pun choice. Nak pakai sopan ke, lepas tu nak buat baik ke, nak buat jahat ke, pilihan semua. Tapi dalam pilihan tu kita pilih yang negatif. Pelik Padahal tak ada orang paksa apa semua. Hati kau, tak ada orang paksa pun. Pelik. Walaupun ustaz berbuih cakap pergi masjid, pergi surau ni pahala banyak. Kalau orang tahu pahala, merangkap pun orang pergi. Tapi kenapa kau tak nak pergi? Duduk main game, main Roblox, main PUBG. Hayalah solat, marilah solat. Tak buat bodoh dia buat bodoh last sekali kena usung masuk masjid, usung tidur depan imam, orang doakan, macam tu lah. Sedar tak sedar kena usung masuk dalam van, masuk dalam lubang perkubur, macam tu, tanpa pernah jejak kaki ke masjid. Naya. Dan setiap orang tak kira siapa pun, lelaki perempuan, kaki maksiat ke, orang-orang soleh akan diusung ke masjid. Kau nak akan diusung di masjid dalam keadaan kau mati tu mati yang tak elok. Kita tak tahu mati kita macam mana, tapi usaha kita tu, kita nak macam tu. Orang usung kita pergi ke masjid, tapi kaki kita tidak pernah sampai dengan cara macam mana? Sampai dengan cara paksa. Paksa tu ialah orang usung. Usung tu kira paksa tu. Dah tak boleh gerak, dah tak boleh buat apa. Maksudnya, sampai tahap tu sekali kau baru pergi. Kau kena fikir masih hidup ni kena buat macam tu. Masih hidup yang kena pergi tu. Macam tu Tapi budak-budak sekarang tengok main game. Dia tahu hidup ni enjoy saja. Dia ingat ke mati ni mati diam, senyap macam tu. Duduk dalam kubur senyap. Kubur ni tempat yang paling takut. Of course lah, kita tahu takut neraka, mahsyar semua tu semua takut. Tapi kubur ni takut sebab kubur ni dia starting for everything. Kau selamat kubur, semua selamat. Mahsyar selamat. Lepas tu syurga. Sebab nak pergi ke syurga kena lalu neraka dulu. Maksudnya kau kena tapis dulu. Tiang sirat tu tempat tapis. Siapa yang tarik kau? Yang tarik kau masuk ke neraka, maksiat kau yang duduk tarik kau. Dan orang neraka ni dia saling blame Kau dulu ajak aku, ni tengah bakar ni kau ajak aku, kalau kau tak ajak aku dah masuk syurga dah. Dia duduk main macam tu. Yang ni bercakap, siapa suruh ikut? Lepas tu blame setan pula. Kau setan suruh. Setan cakap, aku tak tarik pun kau, aku suruh Aku tak tarik, aku tak paksa. Pertangan kau buat jahat.
Orang neraka ni dia asyik blame dan sesiapa yang lepas sirat pergi ke syurga semua. Kita nak kalau boleh kita menyesal sekarang menyesal sekarang sebelum kena tarik macam tu lah. Okay? Masuk neraka tak ada U-turn lah. Of course lah kita akan diampunkan, tapi kau nak kau duduk 20,000 tahun dalam neraka ni 5 minit pun orang tak mampu sebenarnya. Macam tu lah Okay, semalam Liverpool semalam lawan dengan Wolves. Kebetulan Jota tu kelab dia adalah Liverpool dan Wolves tu adalah bekas kelab dia, jadi dia agak emosional sikit lah. Semalam anak-anak Jota pun masuk ke padan jadi yang budak-budak masuk kan. Dia masuk dengan player, lepas tu ada family Jota pun semua. Lepas tu biasalah tribute untuk Jota ni every game sebenarnya, tapi semalam tu agak besar sikit lah sebab dia main untuk both kelab kan. Tapi cerita tu tak apa, cumanya Liverpool semalam Keza start, okay, Gakpo sub, Worst main, AKTK main, okay. Aku suka player-player yang main semalam tu memang boleh dikatakan perform lah, especially Worst bukan setakat dia perform dan every single game aku duk tengok Worst ni main cantik, dia ada skill Player Jerman macam tu tak ada sebenarnya yang aku kenal Michael Ballack, yang dulu player legend Jerman Ballack, Miroslav Klose kan, Podolski. Okay. Kalau yang ada skill pun Ozil. Yang sekarang yang ada skill Worst dia perform semalam, lepas tu dia pun score goal sebiji, ketika assist. Jadi dia adalah resemblant ataupun kita panggil reminiscent kepada Torres dengan Gerrard. Torres ialah AKTK, Worst adalah Gerrard. Macam tu kembali adalah vibe-vibe tu. Tapi Liverpool ni leading cantik apa semua pun dia tetap ada bonus juga. Dia tak boleh, walaupun Liverpool boleh tambah lagi sebenarnya, okay? Tapi tiang, biasalah tiang AKTK ada tiang awal-awal game lagi. Semalam Liverpool boleh dikatakan cantik, tapi lawan tim yang rock bottom tim yang paling akhir sekali, kena macam tu. Dan Wolves malam berapa kali je serang sebenarnya dan dia dapat corner goal. Liverpool dapat corner beberapa kali tak gol. Tapi memang Liverpool teruk season ni. Kalau dapat corner susah nak gol, tapi kalau orang dapat corner dia orang gol selalu macam tu. Frimpong assist Gravenberch, satu tim Belanda jadi semalam tu banyak benda yang positif sebab menang positif tapi walaupun menang tu positif apa semua, tapi nak ceritanya player-player Liverpool yang supposedly banyak gol lah. Worst tu aku diingat ke season ni boleh skor banyak gol lah, tapi semalam dia macam pecah telur lah. Orang tak boleh nak terus lah 0-0 0-0 13 ke 14 kan. So sekarang game dah nak masuk ke second half of the season lah sebenarnya. Okay. Lepas ni Liverpool lawan Fulham lepas ni, dan Liverpool pun tengah top 4. Arsenal menang tidak convincing sangat. Kalau aku tengok tu pun biasa je. Aku tanya fan dia, kalau Arteta gagal lagi macam mana? Nombor 2 lagi. Fan tu cakap kalau gagal lagi buang Bagi aku kejam sebab nombor 2 ni dia tak teruk pun sebenarnya. Nombor 2 dia tak teruk. Okay? Nombor 2 ni okey, cumanya dia tak dapat piala kan. Tapi dari segi persembahan tim tu kira power sebenarnya, sebab nombor 2 dia konsisten, dia tak drop tapi dia tak menangkap. Macam tu Lepas tu City menang pula lepas tu. Okay? City dulu menang, lepas tu Arsenal menang. City menang tu yang membuatkan Arsenal cuak sikit tu, sebab bila menang City potong. Dan experience aku, kalau kau duduk main macam tu dengan City, biasa City menang biasanya. Experience aku lah, aku tengok bola selama ni Liverpool pun pisang kena macam tu, duk kejar. Liverpool lagi, City 98 point, Liverpool 97. Tengok, padahal 97 ni Liverpool boleh menang dalam beberapa season dengan 97 point, tapi sebab ada City City 98, City champ. Okay. Jadi tu aku duk cakap juga susu ni, fan Arsenal jangan sedih sangat Kau kena anticipate season ni
kalah lagi ya. Kena anticipate. Bukannya confirm. Okay, anticipate ni maksudnya kena jangka juga benda-benda tu. Botol lagi. Macam tu Tapi aku kalau tanya aku lah secara personal, aku nak Villa juara. City ciduk, Arsenal pun ciduk. Biar Villa champ. Dan kalau kau cakap Villa boleh tak champ? Boleh champ kalau dia macam tu. Dia maintain streak dia tu 11 kali ke 12 kali ke 13 dia maintain menang. Okay, sebab aku ingat masa Conte pegang Chelsea Chelsea juara Liga, dia buat 13 straight menang. Yang tu faktor-faktor dia penjuara tu 13 Villa sekarang 11 dia boleh buat lagi 12, 13, 14 provided City dengan Arsenal ciduk macam tu. Apa pun tahniah lah mana yang menang semalam. Liverpool tak ada salah lagi okey, aku duduk tengok lah tapi salah ada pun okey juga sebenarnya. Arsenal kena anticipate kalau botol lagi. Aku minta maaf bukan nak kecikkan hati fan-fan Gunners tapi itulah bendanya. Macam tu Chelsea kalah lagi, Villa straight menang 11 kali straight, kemungkinan besar tu boleh cabar Liga tu kemungkinan. City macam biasa, macam itulah season yang dia orang menang Liga, memang macam tu, duk kejar naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun sampai satu tahap naik straight, maintain nombor 1, cedok lagi yang nombor 2 tu. Minta maaf lah Okay, so tak ada apa aku nak cakap. Kepada siapa yang baru tengok channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Kita bertemu lagi pada lain sama study. Okay, Liverpool steady Liverpool whatever happen kepada Liverpool, okay, aku harap busuk-busuk pun season ni, paling busuk pun top 4 lah, paling busuk tu. Okay, steady.